Salam semua. Isu penghantaran diesel dari Malaysia ke Filipina kini mencetuskan polemik hangat ketika rakyat dalam negara sendiri berdepan kenaikan harga bahan api dan gangguan bekalan di beberapa kawasan. Laporan media Filipina mendakwa sebanyak 329,000 tong atau lebih 52 juta liter diesel telah dihantar dari Malaysia bagi memperkukuh bekalan tenaga negara itu. Namun, dalam perkembangan segera, Petronas tampil menafikan sebarang penglibatan. Dalam kenyataan ringkas, Petronas menegaskan tiada perjanjian membekalkan diesel kepada mana-mana pihak di Filipina. Malah, syarikat itu menekankan keutamaan mereka adalah memastikan bekalan bahan api dalam negara kekal stabil dan mencukupi dengan kerjasama kerajaan serta pihak berkepentingan. Namun begitu, percanggahan maklumat ini membuka persoalan lebih besar. Sejauh mana ketelusan dalam pengurusan tenaga negara dan apakah keutamaan sebenar ketika rakyat sedang dihimpit tekanan kos sara hidup? Wartawan veteran Datuk Kadir Jasin turut mempersoalkan situasi ini. Menurut beliau, kekeliruan antara laporan luar negara dan penjelasan tempatan menimbulkan tanda tanya besar. Yang mana satu benar? Siapa bercakap benar dan siapa pula berbohong? Soalnya, beliau juga mengingatkan, jika ekspor bahan bakar terus berlaku tanpa kawalan, kesannya akan dirasai dalam negara sendiri. Dalam keadaan harga diesel meningkat dan laporan kekurangan bekalan terus timbul, persoalannya kini, adakah sistem sedia ada benar-benar melindungi kepentingan rakyat atau wujud sesuatu yang masih belum didedahkan? Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.